Iran telah menggerakkan pengganasnya di Laut Merah dan sekali lagi meletakkan Israel di tengah-tengah ancaman maritim yang boleh menjejaskan laluan perdagangan, kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel serta keselamatan seluruh rantau ini. Pada hari Isnin, 8 Jun 2026, kumpulan Houthi yang disokong oleh Teheran dan berpangkalan di Sana'a telah mengumumkan larangan sepenuhnya terhadap pelayaran maritim Israel di Laut Merah. Selepas mendakwa bahawa mereka telah melancarkan peluru berpandu ke atas sasaran sensitif di kawasan Jaffa. Milisia itu cuba menyelubungi ancaman tersebut dengan ucapan berunsur agama, bercakap tentang penentangan dan serangan terhadap apa yang mereka panggil musuh Amerika dan Israel, tetapi hakikat sebenar adalah berbeza. Cawangan Maritim Iran telah mengakui bahawa mereka akan menjadikan kapal sebagai sasaran ketenteraan untuk memberi tekanan kepada Israel, menyerang kebebasan pelayaran dan memperluaskan perang proksi. Apa yang cuba disembunyikan oleh Iran? Kenapa puak Houthi tiba-tiba terlibat dalam peningkatan ketegangan ini? Bagaimana Trump dan Israel boleh mengubah pusat-pusat ini? Adakah ini satu kepungan terhadap Tehran? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Ancaman itu diumumkan oleh pasukan Houthi di Yaman, kumpulan yang memperkenalkan diri sebagai kuasa tentera tempatan tetapi bertindak selari dengan paksi Iran. Sasaran yang diumumkan ialah Israel. Lokasi yang dipilih ialah Laut Merah, laluan penting untuk perdagangan antarabangsa dan pergerakan maritim antara Timur Tengah, Afrika, Asia dan Eropah. Kaedahnya jelas, mengisytiharkan bahawa sebarang pergerakan maritim Israel di rantau itu boleh dianggap sebagai sasaran ketenteraan. Motifnya juga jelas. Puak Houthi berkata mereka bertindak untuk menyokong Iran, Gaza, Lubnan dan Iraq. Menunjukkan bahawa operasi itu bukan hasil keputusan bersendirian Yaman, tetapi merupakan satu mekanisme serantau yang digunakan oleh Tehran untuk menyebarkan tekanan di pelbagai medan. Di situlah naratif mereka mula runtuh. Apabila satu milisia mengatakan bahawa mereka sedang mempertahankan rakyat tetapi mengancam kapal-kapal di Laut Merah, mereka sebenarnya tidak melindungi orang awam, sebaliknya menggunakan perdagangan global sebagai tebusan. Apabila mereka bercakap tentang penentangan, tetapi menurut paksi yang sama yang melibatkan Iran, Hizbullah dan kumpulan bersenjata lain, mereka sebenarnya bukan bertindak sebagai kuasa bebas. Sebaliknya, berfungsi sebagai alat tekanan Teheran. Donald Trump sudah pun meletakkan kumpulan ini di tempat yang sepatutnya. Pada tahun 2025, Kerajaan Amerika Syarikat telah melabel semula kumpulan Houthi yang juga dikenali sebagai Ansar Allah sebagai organisasi pengganas asing. Keputusan ini bukan dibuat secara tiba-tiba. Ia dibuat selepas serangan di Laut Merah, ancaman terhadap kapal-kapal dagang, rampasan kapal dan tindakan yang menjejaskan kebebasan pelayaran. Perbezaan sekarang ialah ancaman baru ini berlaku dalam krisis yang lebih besar. Dengan Israel berdepan paksi Iran dan Teheran cuba membuktikan bahawa mereka masih mampu menggerakkan sekutu ke pelbagai arah. Israel memasuki episod ini sebagai sasaran utama pemerasan. Selepas serangan dan tindak balas ketenteraan melibatkan Iran, Lubnan dan Gaza, Houthi memutuskan untuk mengumumkan bahawa Laut Merah boleh menjadi zon tekanan terhadap mana-mana pergerakan yang berkaitan dengan Israel. Mereka mengatakan ini adalah reaksi terhadap perang. Secara praktikal, ia adalah cubaan untuk mengepung Israel dari luar, menggunakan laut sebagai lanjutan kepada konflik darat dan darat. Kumpulan itu tidak mempunyai kekuatan untuk berdepan dengan Israel secara langsung pada tahap ketenteraan yang sama. Jadi mereka cuba menyerang titik sensitif dalam pelayaran di mana ancaman tidak perlu memusnahkan semuanya untuk menimbulkan ketakutan, kos dan ketidakstabilan. Iran muncul sebagai penerima manfaat politik terbesar daripada peningkatan ini. Teheran tahu bahawa apabila sekutunya menyerang dari jauh, rejim itu cuba mengekalkan jarak yang sesuai. Jika berjaya, mereka akan menjual imej sebagai kuasa serantau. Jika gagal, mereka cuba mengatakan bahawa setiap kumpulan bertindak atas kehendak sendiri. Tetapi kenyataan daripada Houthi sendiri mematahkan alasan itu. Mereka menyebut Iran, Lubnan, Gaza dan Iraq sebagai sebahagian daripada kumpulan yang sama. Mereka bercakap tentang perpaduan di antara barisan hadapan. Mereka menganggap bahawa perjuangan mereka bukan hanya mengenai Yaman. Ia adalah tentang melindungi paksi Iran pada masa Israel dan Amerika Syarikat mengetatkan kepungan. Risiko untuk dunia bukan hanya pada kapal Israel. Risikonya adalah pada Israel itu sendiri. Hari ini, sasaran yang diisytiharkan adalah Israel. Esok, ia boleh jadi mana-mana kapal yang dituduh mempunyai kaitan komersial, tidak langsung atau politik dengan Israel.
Inilah logik yang sama yang pernah menakutkan syarikat-syarikat perkapalan besar pada masa lalu apabila serangan Houthi di Laut Merah memaksa syarikat-syarikat menukar laluan, memaksa mereka mengelilingi Afrika dan menerima perjalanan yang lebih panjang serta lebih mahal. PBB sudah pun menuntut agar puak Houthi menghentikan serangan ke atas kapal-kapal komersial di Laut Merah. Walaupun begitu, kumpulan itu kembali meningkatkan ancaman dan mengumumkan larangan maritim, seolah-olah mereka mempunyai kuasa sah ke atas laluan antarabangsa. Itulah perbezaan antara sebuah negara dan milisia. Sebuah negara bertanggungjawab terhadap sempadan, penduduk, diplomasi dan perjanjian. Sebuah milisia menggunakan peluru berpandu, propaganda dan ancaman untuk mempromosikan diri mereka dalam peperangan yang lebih besar. Yaman yang sebenar, dengan rakyatnya yang telah lama menderita, akhirnya menjadi perisai politik untuk proyek yang lebih menguntungkan Teheran berbanding rakyat Yaman sendiri. Trump boleh menggunakan peningkatan ini sebagai bukti bahawa dasar tekanan terhadap paksi Iran bukanlah keterlaluan. Sementara pihak lawan cuba menganggap Houthi sebagai kumpulan tempatan dengan agenda terhad. Kenyataan Sana'a menunjukkan pihak bersenjata yang berjanji untuk menyerang pelayaran Israel dan memperluaskan operasi mengikut perkembangan semasa. Ini menguatkan pendirian Amerika untuk menganggap kumpulan itu sebagai ancaman pengganas dan bukan sekadar gerakan pemberontak biasa. Ia juga memberi Israel lebih banyak hujah untuk mendesak sekutunya melihat Laut Merah sebagai sebahagian daripada perang yang sama untuk mengekang Iran. Golongan kiri sering membalikan cerita ini. Mereka cuba menjual Houthi sebagai pejuang penentangan, cuba menggambarkan Israel sebagai provokator tetap, dan cuba menunjukkan Trump sebagai seseorang yang memburukkan keadaan dengan memanggil pengganas sebagai pengganas. Tetapi kejadian pada hari Isnin ini menunjukkan sebaliknya. Apabila kumpulan itu mengumumkan sekatan laut, mengancam kapal-kapal dan berjanji untuk meningkatkan ketegangan, mereka sendiri mengesahkan mengapa mereka perlu dilayan dengan tegas. Ucapan pembebasan menjadi tirai untuk menyembunyikan operasi paksaan. Perkataan penentangan pula menjadi pembungkus untuk keganasan maritim. Serangan yang diumumkan terhadap wilayah Java juga berfungsi sebagai propaganda. Kumpulan Houthi mengatakan mereka telah mencapai sasaran dan cuba memberi gambaran bahawa mereka mampu mencederakan Israel dari jarak jauh. Mereka mahu menunjukkan khidmat kepada Iran, menaikkan semangat militan, menakutkan syarikat-syarikat dan menolak Israel ke arah perang di pelbagai medan. Ancaman laut berfungsi sebagai pembesar suara. Ia bukan sekadar mengenai kerosakan ketenteraan segera, tetapi juga untuk mewujudkan rasa terkepung. Israel kini perlu berdepan dengan satu medan yang menggabungkan propaganda, peluru berpandu, dan ancaman maritim. Tindak balas tidak perlu mengikut skrip emosi Houthi. Ia boleh menjadi lebih dingin dan lebih berkesan. Perisikan, pertahanan udara, tekanan diplomatik, pengawasan laut, dan memegang tanggungjawab terhadap paksi yang membiayai serta menggalakkan tindakan seperti ini. Jika Iran menggunakan kumpulan bersenjata untuk mencetuskan kekacauan, jalan semula jadi untuk Trump dan Israel adalah menunjukkan bahawa setiap cabang yang digerakkan oleh Tehran akan membawa kos politik, ekonomi dan ketenteraan. Laut Merah menjadi pentas kerana puak Houthi tahu bahawa di situ ancaman kecil boleh mencetuskan kesan besar. Mereka tidak perlu menguasai dunia. Cukup dengan menimbulkan ketakutan kepada syarikat insurans, syarikat perkapalan dan kerajaan yang bergantung kepada laluan yang selamat. Itulah sifat ugutan. Milisia itu menyasarkan Israel, tetapi yang terjejas adalah kestabilan ramai orang. Dan pilihan ini boleh membawa kesan buruk kepada paksi yang cuba mereka pertahankan sendiri. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.